Okey, baik. Kita rakam. Jadi kita rakam, kita akan mula balik ayat tadi Mangah, boleh? Okey, semula. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dia tanya kepada ketua menteri-menteri dia. Okey, boleh tolong tafsirkan mimpi tak? Kalau ada antara kamu yang pandai menafsirkan mimpi. Okey, selanjutnya kita tengok apa yang diucapkan oleh pemimpin ataupun menteri-menteri raja tersebut. Qalu adghasu ahlam. Jadi mereka kata itu mana mimpi je tu, mimpi kosong dia cakap. Okey. Lepas tu dia ucapkan apa lagi? Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Dan mereka mengakui bahawa mereka tak pandai menakwil mimpi. Wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummah. Okey, lalu waktu itulah orang lelaki yang terselamat daripada dihukum bunuh tu, iaitu khadam yang memerah arak tu, dia baru teringat tentang Yusuf dalam tempoh masa yang lama. Maksudnya dah lama baru dia teringat. Ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Jadi dia sampaikan pesanan kepada raja, kalau aku tahu tafsir mimpi raja ni apa dia. Tapi kena bawa aku jumpa Yusuf dalam penjara tu. Maksudnya khadam ni minta raja bawa dia jumpa Yusuf dalam penjara. Okey, seterusnya apa yang berlaku? Kita tukar orang, barakallahu fi. Sama-sama Kak Zahra, silakan. Yusuf ayyuhas siddiqu. Sorry. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات صدي.
Sekali, Yusuf ayyuhas siddiqa ke siddiqu? Aku. Okey, ulang balik. Okey. Aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Aftina fi sab'i baqaratin. Okey, baik. Jadi khadam ni dia kata dia jumpa Yusuf. Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercayai, tolong tafsirkan mimpi ini. Dia tak cakap pun ini mimpi raja. Dia cakap mimpi ni adalah dalam mimpi ni ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Okey, selanjutnya apa lagi? Dia nak cakapkan kat sini. Wasab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Okey, dan dalam mimpi tu ada nampak 7 tangkai yang hijau dan juga 7 tangkai yang kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun. Okey, supaya apa? Supaya dengan takwil mimpi tu aku dapat kembali kepada orang yang utuskan aku dan mereka tahu berkaitan dengan tafsiran mimpi tersebut. Okey. Seterusnya lagi. Lalu Yusuf pun mentafsirkan mimpi tersebut. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Okey, tafsir mimpi Yusuf. Yusuf kata, dalam masa 7 tahun, hendaklah engkau bercucuk tanam selama 7 tahun berturut-turut. Maksudnya jangan berhenti menanam dalam masa 7 tahun tu. Fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalila. Okay, lepas tu setelah dalam masa 7 tahun juga tu hendaklah kamu tuai apa yang kamu tanam tu dan simpan dalam satu tempat dan makan guna apa maksudnya simpanan tu kena guna secara berjimat cermat. Okey. Illa qalilam mimma ta'kulun. Okey, baik, bagus. Masya-Allah, barakallahu fi kita sekarang. Mak Rahimah, silakan. Waalaikumsalam. Summa ya'ti. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum.
Ya, ya, sekejap Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun. Ya'kulna ma. Hmm. Hmm. Jadi Yusuf kata nanti akan datang lepas 7 tahun tu akan datang lagi 7 tahun kemarau besar. Okey. Lalu waktu itulah kamu boleh makan apa yang kamu simpan selama 7 tahun sebelum ini. Okey. Seterusnya kemarau besar selama 7 tahun. Okey. Seterusnya apa yang berlaku? Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Jadi Yusuf pun tambah lagi, lepas 7 tahun kemarau tu akan kembali aman, iaitu di mana hujan akan turun dengan cukup dan waktu itulah kamu boleh kembali bercocok tanam, iaitu kamu boleh memerah anggur. Okey, seterusnya. Apabila takwil ini disampaikan kepada raja, apakah yang diucapkan oleh raja? Wa qalal maliku tuni bih. Okey, raja kata, bawakan aku lelaki yang telah mentakwilkan mimpi itu. Okey. Falamma ja'ahur rasulu qala rji' ila rabbik. Okey, jadi apabila utusan raja tu jumpa Yusuf, utusan raja kata, sekarang ni raja nak jumpa kamu, boleh tak? Tapi Yusuf kata, boleh, tapi aku ada satu permintaan. Apakah permintaan tersebut? Maksudnya Yusuf nak utusan raja tu sampaikan kepada raja permintaan Yusuf. Permintaannya kat sini. Fas'alhuma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Okey, jadi Yusuf sebenarnya nak bersihkan nama Yusuf. Okey, kenapa dia kena masuk dalam penjara macam tu. Dia nak bersihkan nama dia. Jadi dia minta utusan tu tanya raja, cari macam mana apa cerita wanita-wanita yang dahulu yang pernah lukakan tangan dia tu. Pernah lukakan tangan sendiri waktu mereka nampak Yusuf tu kan. Okey, selanjutnya Inna rabbi bikaidihinna alim. Okay, maksudnya Yusuf inginkan pembelaan yang sebenarnya. Okay, lagi Allah kata, Yusuf kata, Allah tu maha mengetahui segala tipu daya mereka. Selanjutnya kita tukar orang. Barakallahu fi. Ha, boleh, boleh. Okay, tapi waktu saya baca, Cik T kena tutup mic sebab suara bergema. Okay, tutup mic. Okay, jadi bila Cik T nak baca, baru Cik T buka mic. Okay, seterusnya. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih.
Okey, tutup mic. Jadi, apabila raja telah dapat jumpa wanita-wanita tersebut, raja pun tanya kepada wanita-wanita tersebut, "Macam mana keadaan kamu? Adakah kamu yang menggoda Yusuf supaya menundukkan dirinya?" Maksudnya apa tu? Maksudnya adakah kamu ke yang goda Yusuf ataupun Yusuf yang goda kamu? Mana satu ni? Okey. Seterusnya apa berlaku? قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ. Okey, baik. Jadi, wanita-wanita itu pun beritahu kepada raja bahawa Maha Suci, Maha Sempurna Allah. Kami tidak tahu sebarang keburukan pun daripada pihak Yusuf. Okay, kami tahu Yusuf tu orang yang baik. Okey. Lalu wanita yang dalam satu rumah dengan Yusuf tu, iaitu mak angkat Yusuf pun buat pengakuan. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. Okey. Okey, boleh tutup mic. Ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Ana rawattuhu. Ana ra. Okey, jadi wanita yang jadi mak angkat Yusuf tu buat pengakuan bahawa akulah yang menggoda Yusuf. Okey, dan Yusuf tu orang yang betul, orang yang soleh, orang yang baik. Okey. Seterusnya apa lagi? Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Cik T buka mic. Hilang dah Cik T. Buka mic Cik T. Okey, baca. Zalika. Bawah sekali. Okey. Baik, tutup mic. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Khainin. Okey, baik. Tutup mic. Okey, jadi kat sini Yusuf pun beritahu bahawa dengan pengakuan mak angkat dia tu menunjukkan bahawa aku betul-betul tidak mengkhianati bapa angkat aku. Maksudnya Nabi Yusuf berada dalam rumah tersebut dalam keadaan tidak mengkhianati kepercayaan bapa angkat dia
yang bahawa dia tidak melakukan perkara yang tidak elok dalam rumah tersebut. Okey. Baik, seterusnya. Kita tukar orang. Barakallahu fiik. Kita panggil Mak Rupiah. Ya. Boleh, silakan. Okey. Dengar. Okey. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Okay, jadi kalau kita lihat kat sini, setelah wanita itu membuat pengakuan, maka Yusuf dibebaskan. Tapi Yusuf kata dalam ayat yang ke-53 tu, aku tidak mengatakan bahawa aku ni bebas daripada kesalahan. Kerana apa? Kerana nafsu itu sentiasa mendorong ke arah kejahatan. Tapi disebabkan rahmat Allah, maka nafsu itu tersekat. Maksudnya nafsu itu tak mampu nak lakukan kejahatan. Okey, selanjutnya raja pun bertitah. Raja kata, bawakan Yusuf kepada aku. Aku nak pilih Yusuf sebagai orang yang sebagai pembantu khas bersama aku untuk berada dalam majlis diraja. Okey. Waktu itu apabila raja berhadapan dengan Yusuf, raja tanya kepada Yusuf, aku nak bagi satu pangkat yang tinggi kepada engkau sebab engkau sangat aku percayai. Okey. Selanjutnya apa yang diminta oleh Yusuf? قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Jadi Yusuf pun minta kepada raja untuk dilantik sebagai Menteri Keuangan. Okay, sebab Yusuf kata aku ni orang yang bijak mengurus keuangan dan aku ada pengetahuan berkaitan dengan pentadbiran keuangan. Okay, selanjutnya kita tukar orang. Barakallahu fiik. Sama-sama Mak Astuti, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, lepas ni kita bagi siapa tu? Aisyah Aulia selepas Mak Astuti. Ya. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Jap. Bukan Aulia. Aulia tunggu jap. Aisyah tunggu tu. Okey, Mak Astuti dulu. Okay, jadi Allah kata itulah perjalanan Nabi Yusuf daripada berada dalam perigi, lepas tu dibesarkan dekat rumah istana, lepas tu dalam penjara, lepas tu Allah bebaskan Nabi Yusuf. Allah bersihkan Nabi Yusuf. Nusibu bi rahmatina man nasya.
kat situ you see ke no see, Ibu? No see, bukan you see. Okey, ulang balik. ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Okay, seterusnya masuk kisah di mana setelah Yusuf dilantik sebagai Menteri Keuangan, abang-abang Yusuf datang berjumpa dengan Yusuf. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. Abang dia datang jumpa Yusuf sebab waktu itu Palestin tengah kemarau teruk. Jadi mereka datang ke negeri Mesir untuk minta bantuan. Bila mereka jumpa Yusuf, Yusuf cepat-cepat kenal abang dia. Sebabnya apa? Muka abang dia waktu tu tak berubah pun. Tapi Yusuf waktu kecil berubah jadi lelaki dewasa. Jadi abang-abang dia tak kenal. Wahum ada yang mengatakan 20 hingga 40 tahun rasanya perpisahan tu. Saya lebih kurang macam tu lah, saya tak pasti. Saya tengok dia yang sahihnya macam mana. Okey. Sebab itu abang-abang dia tak perasan ini Yusuf. Tapi Yusuf ingat muka abang-abang dia. Okey, seterusnya. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Abang-abang dia tak kenal pun Yusuf. Okey, seterusnya kita tukar arah. Barakallahu fiik. Okey, Aisyah Aulia, silakan. Ada Aisyah Aulia? Boleh buka mic? Kalau tak ada, kita bagi yang lain dulu. Kak Salmi, silakan. Okey, seterusnya. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni. Okey, jadi apabila Nabi Yusuf dah sediakan bekalan kepada abang-abang dia tu, okey, Nabi Yusuf buat satu permintaan kepada abang-abang dia. Abang-abang dia tak kenal ni Yusuf. Nabi Yusuf kata apa kepada abang-abang dia tu? Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Okay, jadi Nabi Yusuf kata kepada abang dia, lepas ni kalau datang lagi, bawa saudara kamu yang sebapa. Maksudnya, uh, adik-beradik Yusuf tu ada 12 orang. 1 hingga 10, mak yang sama. 11 hingga 12, iaitu Yusuf tu anak yang ke-11, yang 12 tu adik Yusuf, mak yang kedua. Okay, maksudnya ada 2 mak lah. 1 bapa, iaitu bapa Yakub. Okay, jadi kat sini Yusuf kata sekarang ni kalau datang lagi, cuba bawa adik kamu yang satu bapa dengan kamu tu. Tetapi boleh lain nama. Okay. Lepas tu, apa lagi yang diucapkan oleh Yusuf? Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul muzilin. Wa ana tu pendek, ambil balik kat situ. Wa ana khairul munzilin.
Okey, jadi, sebagai satu orang kata, nak meyakinkan, abang-abang dia bahawa Yusuf ni orang baik, Yusuf pun kata, "Aku dah menyempurnakan sukatan kamu dan aku juga layan kamu sebaik-baiknya. Jadi kamu kena tunaikan permintaan aku untuk bawa adik kamu tu." Okey. Seterusnya apa yang diucapkan, eee, oleh Yusuf lagi? Yusuf cakap yang selanjutnya, فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. Okay, jadi Yusuf kata, kalau kamu tak bawa Bunyamin tu, kamu tak akan dapat makanan dah lepas ni. Dan kamu jangan datang lagi jumpa aku. Itu satu ugutan lah. Okay. Seterusnya, apa yang diucapkan oleh abang-abang dia. Dia dah tahu dah, lepas ni kita mesti kena datang lagi ni. Tapi macam mana ni kalau Yusuf tak bagi kita datang ni? Kira mereka pun kata kepada Yusuf, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Abahu wa inna. Abah tu hu. Hu tu pendek je. Ha. Jadi mereka kata kepada Yusuf, kami akan cuba pujuk bapa kami supaya kami lepas ni kami datang, kami akan bawa Bunyamin tu. Okey. Selanjutnya kita tukar orang. Barakallahu fiik. Sama-sama Kak Zakinah, silakan. Okey, seterusnya Yusuf telah melakukan satu rancangan. Dia telah meminta pembantu dia buat sesuatu kepada kenderaan abang-abang dia. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا. Jadi Yusuf telah meminta kepada pembantu dia untuk masukkan balik barang-barang yang mereka bawa tu ke dalam kenderaan abang-abang dia. Maksudnya apa? Maksudnya mereka datang nak minta bantuan kepada Yusuf, mereka bawa barang-barang daripada kampung untuk mereka tukar dengan beras, gandum semua. Okey. Jadi apabila selesai urusan tu, Nabi Yusuf kata kepada pembantu dia, sekarang ni kita pulangkan balik barang-barang dia tu. Yang barang-barang yang dibawa daripada kampung tu kita masukkan balik secara senyap-senyap dalam kenderaan mereka. Supaya apa? Kat sini jawapannya. Idzan qalabu ilaihim idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Okey, maksudnya pembantu dia tu masukkan barang-barang tu tanpa abang-abang dia tahu. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya nanti apabila mereka dah sampai balik kat kampung tu, mereka tengok, barang-barang kita ada balik dalam ni lah. Kenapa Raja tak nak ambil ke? Barang-barang kita ni, kita dah tukar ni. Maksudnya raja ni betul-betul baik hati ni. Lepas ni kita kena jumpa balik raja ni. Kita kena jumpa, kita boleh minta lagi bantuan. Okey. Seterusnya, uh, mereka pun sampai dekat kota Palestin. Mereka minta, mereka pujuk bapa dia. Abang-abang dia tu pujuk bapa dia. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana. Okay, mereka pun kata kepada bapa dia, Abah, kita ada sesuatu ni, hajat daripada raja.
Raja kata apa? Maksudnya menteri. Menteri kata apa tu? Dia pun cakap kepada abah dia. Qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana. Okay, dia kata kepada abah dia, abah, lepas ni raja tak bagi, menteri tak bagi datang dah lepas ni. Kenapa? Kalau kita tak bawa Bunyamin. Kalau kita bawa Bunyamin, baru menteri kata boleh datang, boleh ambil lagi bantuan. Fa'arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Fa'ar, fa'arsala ke fa'arsil? Okay, jadi mereka minta supaya Bunyamin dapat ikut sama untuk kita dapat lagi bekalan makanan dan mereka janji akan jaga Bunyamin tu betul-betul. Okay, agak-agak bapa dia percaya tak? Okay, kita tengok selanjutnya. Boleh teruskan lagi ke ni? Boleh. Okey, kita tengok selanjutnya. Adakah bapa dia percaya dengan permintaan anak-anak dia yang ni? Okey, kita tengok selanjutnya. Nak tahu. Apa lagi nak tahu? Okey, jom kita tengok. Okey, selanjutnya kita tukar orang. Cik Saha. Barakallahu fiik. Okey. Cik Saha tengok bapa dia cakap apa kepada anak-anak dia. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum. Okay, dia kata macam mana aku nak percaya kamu nak jaga Bunyamin? Ha, sebabnya aku pernah bagi kepercayaan kepada kamu sebelum ni. Kama amintukum ala akhihi min qabl. Qablu? Min qabl. Semula ulang sekali lagi. Lepas tu berhenti. Min qabl. Okey, jadi bapa dia kata, dahulu aku pernah percayakan kepada kamu. Okey, tapi kamu hampakan aku. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Okey, jadi ucapan seorang bapa yang kuat iman dia, dia kata, tak apa, aku percaya kepada Allah. Aku akan taruh sepenuhnya kepercayaan aku kepada Allah. Allah lah yang akan jadi penjaga yang sebaik-baiknya. Okey, selanjutnya. Maksudnya, mereka nak cuba pujuk bapa dia, berjaya ke tak kat sini? Agak-agak berjaya tak sekarang ni? Sekarang ni berjaya tak? Belum berjaya lagi. Tak berjaya lagi nak pujuk bapa dia untuk bawa Bunyamin. Okey, seterusnya kita tengok apa yang berlaku. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم.
Okay, jadi mereka pun buka bonet kenderaan mereka tu, tengok-tengok, bapa, barang-barang yang kita bagi kat raja tu, raja pulangkan balik lah. Oh, nampak tak? Oh, lepas tu apa yang berlaku? Qalu ya abana ma nabghi. Sekali lagi. Qalu ya abana ma nabghi. Macam tu. Okay, jadi dia pun panggil ayah dia. Bapak, tengok barang-barang kita dah dipulangkan. Apa lagi yang kita nak ni? Raja dah, menteri dah minta buat satu permintaan. Lepas tu dia pulangkan balik barang-barang kita. Takkanlah kita nak biarkan macam tu je permintaan menteri tu. Hadhihi bida'atuna ruddat ilaina. Okay, nampak dia kata, sekarang barang-barang kita dah dipulangkan ni. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Wa nazdadu kaila ba'ir. La tu pendek. La ba'ir. Wa nazdadu. Wa nazdadu kaila ba'ir. Penghujung ayat tu tadi. Wa naz wa naz wa nazdadu. Ha. Okay, jadi mereka pun betul. Mereka pun beritahu kepada abah dia. Okay, abah, sekarang ni raja dah menteri tu dah murah hati dengan kita. Okay. Lepas tu dia bagi balik kita punya bahan-bahan barang-barang yang kita nak jual kepada raja. Sekarang ni andai kata kita bawa Bunyamin satu unta, maksudnya kita akan dapatlah tambahan lagi makanan sebab Bunyamin ikut dengan kita sekali. Maksudnya ada 11, asalnya ada 10 ekor unta. Andai kata Bunyamin ikut, maksudnya bekalan makanan kita akan bertambah. Maksudnya raja akan tambahkan lagi bekalan makanan kepada kita. Okay. Seterusnya, apa yang perbincangan mereka masih diteruskan lagi. Zalika kailun yasir. Okay, kita tengok kat sini. Kata, abah tengok permintaan raja ini sangat mudah je sebenarnya. Dia suruh kita bawa Bunyamin. Simple je, kita bawa je lah. Kenapa kita nak susah-susah? Abah tak nak bagi Bunyamin ikut kita lah apa semua. Ataupun sebabnya sekarang ni raja cuma nak minta bawa Bunyamin, lepas tu raja akan bagi lagi tambahan makanan kepada kita. Subhanallah. Nampak tak? Dia cuba pujuk bapa abah dia lagi. Okay, seterusnya kita tukar orang. Barakallahu fi. Okay, agak-agak bunya apa abah dia tu nak lepaskan tak? Okay, kita tengok selanjutnya Puan Fatimah. Okay, dalam ayat ni kita tengok selanjutnya abah dia ucapkan sesuatu. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallah. Ada ke Puan Fatimah? Tak ada. Kak Salma, silakan Kak Salma. Okay.
Okey, semula saya baca. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah. Muka surat 243. 243 ayat yang ke-66. 66. Qala lan ursilahu. Okey. Jadi Yakub pun bapa abah dia kata, okeylah, aku akan lepaskan untuk Bunyamin ikut bersama dengan kamu, tapi kamu kena buat satu janji dengan nama Allah. Okey. La ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Yuhata bikum. Bukan yuha. Yuhata bikum. Ha. Okay, jadi janjinya adalah mesti bawa balik Bunyamin kepada aku. Lepas selesai urusan tu, bawa balik kepada aku. Tapi andai kata dalam perjalanan tu kamu kena kepun dengan musuh ke, kamu kena kejar dengan musuh ke, tak apalah. Itu tak dikira lah. Tapi kalau tak ada apa-apa masalah, mesti pulangkan balik. Jangan kamu sorokkan Bunyamin pula. Okay. Seterusnya. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Sekali lagi. Nafas terputus tadi. Sekali lagi. فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Okey. Qala Allah, ambil kat situ. Qala Allahu ala ma naqulu wakil. Okey, jadi bapa dia kata, sekarang ni Allah jadi saksi. Allah akan mengawasi segala apa yang kamu janjikan itu. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Bapa dia dengan penuh bijaksana telah memberikan satu tips untuk masuk ke dalam kota Mesir tersebut. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. Okay, jadi bapa dia kata, nanti kalau kamu dah sampai dekat kota Mesir tu, kamu masuk dekat pintu yang berlainan. Maksudnya jangan satu pintu je. Masing-masing masuk dekat pintu gerbang yang berlainan. Okay, sebab apa? Sebabnya mereka baru sampai dekat Palestin, tiba-tiba mereka dah datang balik untuk minta bantuan bekalan. Jadi kalau mereka masuk sama-sama, orang akan cam, ini rombongan yang baru datang bulan lepas, kenapa datang lagi? Macam tu, takut mereka kena sekat dekat tengah jalan kan. Jadi bapa dia kata masuk dekat pintu yang berlainan. Maksudnya masuk dekat pintu custom yang berlainan, jangan masuk dekat pintu custom yang sama je. Macam tu. Sebab ni lain-lain negeri kan. Okey. Seterusnya. وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ.
Wa ma ar atau u? Okey, jadi nasihat ini apa yang dinasihatkan oleh bapa abah dia ni dia kata uh, semuanya atas takdir Allah juga. Kalau Allah kata selamat, selamatlah. Aku cuma bagi nasihat berdasarkan pengalaman saja. Okey. Seterusnya, inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkal. Okey, baik, bagus. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Okay, jadi abah dia tetap berserah diri kepada Allah atas rancangan mereka. Okay, maksudnya dia dah rancang, kita dah plan macam mana. Okay, kita sama-sama kita berserah diri supaya dia punya perancangan untuk masuk balik ke kota Mesir itu dapat masuk dengan selamat dan balik dengan selamat. Okay, selanjutnya. Ada lagi yang belum baca tak kat situ? Puan Fatimah, nak baca tak? Puan Fatimah tak ada. Terusnya sama-sama. Barakallahu fi. Puan Hasmahani ataupun Puan Roseh. Okey, jom sambung. Okey, baik. Kita tengok. Apabila mereka sampai dekat kota Mesir tu, apa yang mereka lakukan? Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Okey, jadi mereka masuk ikut nasihat bapa dia. Masuk ikut pintu yang berlainan. Ma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha illa ha illa hajatan Ya'qub qadaha. Okay, ambil kat situ je. Ya'qub qadaha. Ba tu kena pendek. Ya'qub qadaha. Pendekkan lagi. Ya'qub qadaha. Baik macam tu baca. Okay, seterusnya. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah. Okay, seterusnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna. Na tu jangan baca panjang-panjang. Walakinna aktsaran nasi. Si pun jangan baca panjang. Sila ya'lamun. Okey, baik. Jadi Allah kata kat situ bahawa
Sebenarnya Allah telah mengajar ataupun mengilhamkan kepada Yakub sesuatu yang anak-anak dia tidak tahu. Okey. Baik, selanjutnya, apa yang berlaku apabila mereka sampai dekat kota Mesir tu? Mereka pun jumpa Yusuf. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Kat sini bukan awaya, awa ilaihi akhah. Okey, jadi apabila mereka sampai dekat kota Mesir tu, mereka dah jumpa Yusuf, mereka nak rehat waktu malam. Okey, jadi setiap mereka rombongan yang datang tu akan diberikan satu bilik ada dua orang. Okey, jadi masing-masing dapat uh, satu orang dua bilik. Tapi Bunyamin ni tak ada bilik. Sebab dia seorang je kan ada 10 orang kan, jadi ada 5 bilik lah. Bunyamin tak ada bilik. Jadi uh, Yusuf ambil Bunyamin duduk bersama dengan Yusuf dalam satu bilik. Okey, apa yang berlaku setelah mereka bertemu berdua dalam bilik tersebut? Qala inni ana akhuka fala tabta'is. Qala. La tu pendek. Qala in akhuka fala tabta'is. Akhu, akhuka, ka tu pendek. Salah. Okey, sekejap. Okey, tutup mic dulu. Okey, akhu kafala. Habiskan. Akhu kafala. Okey, baik. Jadi Nabi Yusuf pun beritahu kepada Bunyamin tu, jangan kamu berduka cita. Aku adalah Yusuf. Jadi selama ni Bunyamin pun sedih sebabnya dia tahu bahawa Yusuf telah hilang, lama sangat hilang. Okey. Lepas tu fala tabta'is bima kanu ya'malun. Okey, jadi dia kata kepada Bunyamin, jangan kamu sedih terhadap apa yang mereka telah lakukan kepada aku dahulu. Nampak tak? Okey, baik. Alhamdulillah. Kita berhenti dulu kat sini. Okey, barakallahu fiik. Jadi kita jumpa lagi pada petang. Petang nanti tak ada. Saya ada urusan. InsyaAllah kita jumpa lagi malam nanti insyaAllah. Okey. Banyak lagi kes. Ya, silakan. Ha, tak ada. Tak ada. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dekat Palestin. Okey. Ya, betul. Ulang alik untuk ambil bekalan makanan tu kan. Okey. Hmm. Naik unta berapa bulan untuk sampai kan? Okey. Ustaz dah habis kelas dah ni. Kita sambung malam nanti boleh? Okey. Aisyah Aulia, adik Aisyah Aulia baru tadi Ustaz panggil tadi. Tapi tak apa. Panggil kita baca malam nanti deh. Okey, kita akan panggil Aisyah Aulia dulu, boleh? Okey, nanti malam nanti masuk pukul 10 malam. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Seronok kita dapat baca Nabi Yusuf punya kisah. Jadi, mudah-mudahan 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 banyak manfaat yang kita dapat ambil daripada kisah Nabi Yusuf ni insya-Allah. Okey. Jadi jumpa lagi nanti pada malam nanti, tutup dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.